Hari ni kita berada di jeti nelayan Pantai Siring. Hari ni kita nak pergi Kelong. Kelong Pantai Siring. Ni jeti dia lah. Ada bot-bot. Okey. Ada pasar pagi. Sekarang baru pukul 9 pagi. Lagi pukul 10 nanti kita bergerak ke Kelong tengah laut. Nanti saya tunjuk Kelong ni macam mana. Okey. Ni keadaan pagi di jeti nelayan Pantai Siring. Tengok macam-macam ada orang jual lah. Ada jual keris, jual batu, air nanas. Okey. Ni pasar pagi dia. Pasar nelayan dia. Okey, ada jual kerang. Orang tu uji rasi ikan yusit ni ke Kupang. Baik, kau beli ni lah. Okey, ikan syaru. Alright. Nanti saya dah pergi Kelong, saya tunjuk agak mana. Saya nak beli air jap. Mana laju ni food hotel ni. Bagi bang tak apa bak tu. Jangan guna balik. Laju tak laju. Weh, nak record handphone nak rosak. Nak record. Dah. Dia nak masuk channel YouTube ke? Ini memang keluar terus. Kita baca. Kalau tak jalan dia keluar terus. Okay, kita nak pergi Kelong tu. Kelong yang tu. Kelong depan lagi. Saya dah siap set up. Saya pakai Bosslight 15 kaki dengan Beast Surfer 12 kaki. Okay, yang ni pun dah siap set up lah. Tadi abang ni dapat seekor ikan gelama. Okay, kita berada di Kelong Pantai Siring. Okay. Mancing ni dah lekat dah. Saya tak pasti lah. Dia dah menjerit-jerit dah tu. Biarlah, tapi biar dulu. Kan nak ikan makan. Okay. Beginilah keadaan Kelong. Saya bawa dalam Kelong. Ni bilik pertama. Bilik pertama ada double decker. Ni bilik kedua. Bilik kedua ada double decker juga. Okey. Ni bilik masak. Dia orang siap buat air. Ni dapur. Dapur. So bersedia ada. Ni apa? Ni bilik rehat juga, ni bilik semayang, bilik solat. Okey, bilik solat. Okey. Ni belakang Kelong. Belakang Kelong ada air di singki macam biasa lah. Air dia orang top up kata air bersih, tapi dia orang tak ada air hujan juga. Okey. Ni tandas. Okey, tandas. Keadaan tandas kita tengok. Macam tu lah tandas duduk. Okey. Macam ni lah keadaan Kelong Pantai Siring. Air ada. Tapi air hujan lah. Air hujan. Okey, masuk tangan. Boleh lah masuk tangan. Okey. Ada tingkap boleh. Okey. Keadaan mancing. Kau nak tunjuk dia potong ah. Buat baru lah cerita dia. Kalau dah berginting tu. Alright. Sana pulau besar. Sana pulau besar. Sana darat. Sana darat. Okey. Kau punya terbalik lagi dah. Zuri, cek tu. Macam yang tadi tu. Kirim air kan dia nak hantar. Ni. Dah tarik dah. Tengok. Dah. Ikan apa? Wow, ikan gerut-gerut. Sial, muka belagak, muka belagak. Sialah. Okey. Orang 12 kaki saya lekat sekut makan sampai dalam. Okey. Alright. Kita dapat sekut.
12 kaki. Dia makan umpun-umpun. Okey. Inilah kemeriahan Kelong Pantai Siring. Kita orang ada tukang masak, Pak. Tukang masak. Ini masak daging, masak kicap. Oh, ikan goreng. Tempoyak, timun. Nasi. Okey. Tadi 12 kaki saya dah lekat sekut. Sekut dalam 200 gram. Okey, kita mencari ikan yang ketiga. Itu ikan yang kedua saya. Tadi saya naik gelama. Diorang 15 kaki saya. Okey. Alright. Air tengah surut ni. Air tengah surut. Air tengah surut. Memang sesuai lah. Kita mancing. Kalau air naik, kena main cara lain. Ini kita main bottom. Masak. Okay, air oren ada. Ini kita healing dekat Kelong ni. Dia dapat daun baru, Mat. Dia dapat daun baru. Dia baling kat belakang sana. Dia dapat daun baru. Daun baru makan apa tu? Daun baru makan pumpun. Biasa makan udang. Makan pumpun tak ini. Okay. Waktu sekarang pukul 2.32. 2.32 petang. So, tadi dapat sekut. Lepas tu dapat gelama kecil seekor. And then senyap, sunyi. Lagi pun air tengah surut. Korang tengok tu. Timbul lah batu-batu tengah laut ni. Tengah laut timbul batu. Air tengah surut. Okay. Tak ada apa. Nanti kita sambung. Kita tengok apa aksi seterusnya. Oh, kerapu singa naik. Sialah. Kerapu ni orang tak makan ni, orang buat ubat. Ikan apa? Oh, gelama papan. Yuklah, gelama papan lah. Oh, ni bukan gelama papan. Dia panggil gelama pusing. Kau tengok, baru pusing-pusing. Gelama pusing sudah makan. Maknanya tadi air mati. Dia tak makan, tak menong. Ini dia tengah makan balik. Okey. Kita teruskan memancing. Kita tengok ada hasil tak ada hasil. Kita nak ikan besar-besar bas. Okey, jam menunjukkan 5.30 petang. Okey. Air bergerak naik. Bergerak pasang lah. Okey. Ini masih lagi mancing. Kita mancing 24 jam hari ni. Kita naik 10 pagi tadi. Kita balik 10 pagi esok. Okey. Takat ni hasil. Ni hasil. Banyak kecil-kecil lah gelama. Gelama ikan duri ada, daun baru ada, sekut ada. Okey, gerut-gerut ada. Itulah hasil kita orang. Setakat pukul 5.30. Okey. Tak tahulah malam kang ada gasak ke tak ada gasak. Kita tunggu je lah malam kang. Dapat ikan ketiga dia kata. Masih gelama. Masih gelama. Dia belum dapat spesies rare lagi. Spesies rare sekut dengan daun baru je. Yang gelama-gelama ni ikan awam kata panggil. Okey. Oh, ikan gelama. Kalau ikutkan dah 7. Sini kita boleh panggil kelong gelama lah, ikan kelong gelama. Ikan gelama je naik. Sorry. Saya dia angkat. Oh ya. Klip. Mana? Oh, ilaha illallah, ikan ini lagi. Tak jaga duri ni nampak guys tau.
Ikan ini lagi. Ini panggil Ikan glamour. Ikan glamour. glamour, ikan glamour. Ikan glamour. Ikan glamour. Ikan apa naik? Bola. Oh, ikan bolos. Dia memang king of bolos ni. Boleh buat paper. Okay. Oh, yang hantar. So, orang ni dapat ikan. Oh, ikan hiu, Mat. Ikan hiu ke ni? Nampak tu. Oh, lain macam, Mat, ikan dia. Oh, macam ikan jerung, Mat. Suruh sana situ, bukan sini. Situ. Oh, ikan apa ni, Mat? Kau jangan suruh sangat, tak nampak dalam phone ni. Oh, ya. Dah masuk cicak je. Mampu satu nak cabut. Makan ke ikan ni? Geras, Mat. Katak dua badan ni. Sial, apalah sial ketak pula. Kau ambil gambar tanya ni kan? Tak ada sengat. Tak ada sengat ni. Tak ada tajam kat tepi tu. Dah masalah aku tengok macam boya. Macam biawak ni. Ya doh pegang kulit kesat tu. Ibak Kesat bos. Mampus Ini lah. bukan bolos. Aku pun pakai kepala Ambil bolong. kain, ambil kain. Geli bodoh. Suri ambil kain kat aku. Potong je lah. Potong rambut. Dah rambut pendek tu. Potong perambut campak balik dalam laut. Potong perambut je lah, Man. Potong perambut je lah. Kau bukan makan pun. Macam cicak bodoh pegang cicak dia. Main sini. Urut kan. Ui, makan dalam. Perut. Dia telan habis tu. Potong je lah. Potong. Ya, pegang. Aiman, kau punya. Ha, bola. Lagi. Ada pakai sibuk ikan kamu dah, Man. Man. Masih. Buang dah balik dalam. Oh, apa dah jenis ikan tu. Astaghfirullahalazim. Macam katak tu. Dah lepaskan balik. Ikan apa ni? Tak tahu. Ikan pun dah banyak. Banyak. Hasil. Makan dulu. Baik. Idea ni. Sambal belacan ni letaknya. Idea. Idea ni kau tengok. Okey. Menu hari ni bertaraf 5 bintang. Aku tak sabar nak gambar kalau ada ni. Okey. Dia strike lagi. Tak yang kali ke berapa ni. Dia baling bawah tu je. 48 kali. 48 kali. Tu boleh tengok kat sana tu. Okey. Oi, ikan gelama masuk baris. Ikan gelama masuk baris. Semua gelama. Tambah lagi seekor. Tambah lagi seekor ikan gelama. Yang tak sempat cabut pun ada gini. Ini memang trip gelama. Panah gelama. Sekarang pukul 4.37 pagi. Saya masih lagi mancing. Tapi air bergerak surut. Nampak dah hitam-hitam tu. Kalau korang nampak. Ada punya karang-karang. Tadi siang nampak. So tadi saya dapat seekor senangin. Senangin ke kurau tak ingat. Okey, ikan apa sebelah ni tak tahu. Jadi ambil je. Lama kita dapat banyak malam ni. Lama hampir separuh kotak ni. Okey, saya dapat ikan kurau. Okey. Tu pemancing-pemancing. Tengah bertukar rumus lagi. Tu ada strike manis-manis lagi. Alright. Okay. Aduh, gelama dia makan macam. Makan macam apa macam talang makan. Pak bolos ni. Gelama. Tapi gelama ada saiz lah. Gelama ada saiz. Gelama ada saiz. Idea. Gelama ada saiz. Okay, good morning. Semua. Para angler semua, good morning. Semua, kita ada lagi 2 jam sebelum pukul 10. Pak bolos. Cepat. Yang nak bolos. Gasak. Kasih gasak. Jangan tidur dah. Tutup kerusi, simpan bantal. Dia tidur pula.
Mana mau ya. Okey. Pagi ni matahari pun tak ada ni. Cantik ni. Air dia. Okey. Sekarang hari pun dah hujan, umpan pun dah habis. Okey, dia orang bergambar ni. Dia orang sibuk bergambar. Okey. Ada kelong roboh kat situ. Okey. Saya tamatkan video saya dekat hari ni. Saya tamatkan video saya dekat sini. Sebab umpan dah tak ada. Dah tak ada aksi-aksi dah. So, saya strike ikan besar semalam tadi. Ikan kurau. Alright, itu saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan sekali guys. Tolong subscribe guys. Bye.